sangat. Tempat sampai lagi. Tengok tu. Oh, tak pakai set. Jadi, saya nak buat script tu. Mesti tahu apa yang kita buat. Apa yang kita boleh buatkan lah. Ini ada. Ini masih nak buka dah. Tak, masih nak buka dah. Ini belum tutup. Belum tutup. Belum tutup. Tadi cabut. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim.
Syami. Okey, tamu. Okey. Ya, betul lah. Kau pernah dengar? Puasa. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah taufik dan hidayahnya dikurniakan kita peluang untuk sama-sama kita berada dalam bulan yang mulia ini. Dan begitu juga untuk sama-sama kita berada dalam masjid yang mulia ini. Jadi ada yang di antara kita dia berada di masjid, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini adalah malam itulah haulnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Siapakah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu? Itulah isteri pertama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki dalam membacakan manaqib Sayyidatina Khadijah, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
قدس الله سره العزيز وأمدنا الله بإمداده وآنسنا بحركاته ونفعنا ببركاته وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا Sayyid Afif Uddin Abdul Qadir Mansur Uddin Al-Qadir Al-Jalani Al-Baghdadi kepada Tuan Guru kita almarhum Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahir Jumaid, dan tak lupa juga kepada yang Tuan mengasaskan Masjid Abdul Alim Siddiq, itulah Maulana Abdul Alim Siddiq, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا
مكنا جنانا يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بشرى لنا جز وعده والبشر حاموا علينا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ماء شداد بشرى لنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita pejamkan mata kita, kita menghormati kita menghayati akan bacaan salam kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita sedang berdiri depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Madad madad ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dalam majlis mengingati akan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingati akan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita berada dalam taman-taman syurga. Itulah dikatakan tatanazzalur rahmah inda dzikras salihin, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita memperingati atau membicarakan mengenai orang-orang saleh. Siapakah orang saleh yang paling utama? Itulah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi kita, Sayyidul Anbiya wa Imamul Muttaqin, imam kepada
sekalian orang-orang yang bertakwa, dan Sayyid, ketua kepada sekalian para nabi-nabi, para rasul-rasul. Masya Allah. Dan begitu juga seorang yang paling utama dalam Islam daripada wanita, siapa dia? Itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang mana isteri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia Sayyidatina Khadijah? Jadi Sayyidatina Khadijah namanya adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan bertemu kepada keluarga baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siapa? Bertemu kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada Qusay. Jadi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Masya Allah. Jadi ini considered apa? Cousin jauh lah. Cousin jauh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidatina Khadijah dia dinamakan sebagai Al-Kubra. Kenapa digelarkan sebagai Khadijah Al-Kubra? Kerana perjuangannya kepada umat Islam sangat besar, di mana asalnya Sayyidatina Khadijah daripada orang-orang yang kaya, tapi apabila masuk Islam, apabila Nabi diperintahkan untuk sampaikan risalah, di situ Sayyidatina Khadijah serahkan segalanya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah Islam ini. Masya Allah. Jadi dia dilahirkan 15 tahun sebelum baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan bahawasanya akhlaknya Sayyidah Khadijah, iaitulah dia membesar dalam keluarga yang sangat suci dan mulia. Jadi apabila dalam kota Mekah Al-Mukarramah, di antara keluarga-keluarga yang sangat mulia siapa dia? Itulah keluarga Bani Hashim. Iaitulah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga keluarga yang keturunannya daripada Qusay. Jadi di sini mereka adalah ketua-ketua kabilah Arab yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Dan dia dari situ juga dia mendapat, iaitulah Sayyidah Khadijah mendapat sifat-sifat terpuji dan akhlak yang baik. Kerana dia di kalangan orang-orang yang termulia, yang baik akhlak-akhlaknya. Dan begitu juga dengan keindahan rupanya, perempuan yang sangat cantik dalam kota Mekah Al-Mukarramah, di mana sebelum Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, ramai orang datang meminang kepada Sayyidah Khadijah, tapi semuanya Sayyidah Khadijah menolak. Dan begitu juga seorang yang bijak, lagi kuat pendiriannya. Jadi dia seorang yang businessman, dia tahu, dia pandai dalam segala perkara, daripada segi meniaganya, daripada segi perkaumannya, itu semua dia pandai dalam segala perkara itu. Dan maka dia seumpama permata yang sangat berharga. Masya Allah. Jadi inilah sifat yang diberikan oleh para ulama, bahkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti kita akan memberitahu bahawasanya bagaimana cemburunya isteri-isteri lain kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Sayyidatina Khadijah ni seorang yang berniaga, dia cari orang-orang yang mana boleh bawa perniagaannya. Maklumlah dia ni seorang yang perempuan. Perempuan kalau orang-orang Arab ni tak keluar negeri, tak keluar bermusafir, melainkan ada mahram dan sebagainya. Maka di situ mewakilkan kepada orang lain untuk bawa perniagaannya. Jadi cari siapa yang boleh bawa. Jadi dijumpanya siapa? Itulah yang digelarkan Al-Amin. Siapakah Al-Amin itu? Itu Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum orang diutuskan sebagai nabi pun, orang-orang Quraisy dah gelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Masya Allah. Jadi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita telah dilantik untuk bawa perniagaannya pergi ke bumi Syam. Syam tu di mana? Di Syria, di Jordan, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah adat orang-orang Arab. Jadi apabila masuknya musim sejuk, mereka pulang ke negeri masing-masing.
Bila negeri Mekah Al-Mukarramah tu panas, di situ mereka keluar untuk pergi ke kawasan yang lebih reda. Jadi di antara kawasan yang lebih reda itulah di bumi Syam. Kalau bumi Syam tu kalau musim panas, kalau dekat Saudi kita sampai 45 degree, sampai 38 ataupun 39 degree. Jadi di sini kalau dekat negeri Syam paling panas pun paling-paling 30 degree. Paling-paling 29 degree. Jadi begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang Arab kebiasaannya bila musim sejuk balik ke negerinya dan musim panas baru mereka keluar, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW kali ini dia berangkatnya bukanlah berangkat kali yang pertama untuk bawa harta untuk buat jualan perniagaan, tapi di sini kali yang kedua. Waktu pertama tu bila bersama pak ciknya dahulu Abdul Muttalib, pak ciknya Abu Talib, pergi ke kota Syam, di situ berjumpa rahib dan sebagainya, masya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berangkat, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berangkat, maka Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sayyidatina Khadijah perintahkan hambanya iaitulah Maisarah untuk menemani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maisarah ni nama dengar macam nama perempuan, tapi tidak. Maisarah ni kalau Arab namanya lelaki. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Maisarah ni adalah hambanya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah perintahkan kau pergi ikut Muhammad, bantu dia dalam perniagaannya, ikut arahan-arahan dia. Jadi di situlah Maisarah pun pergi. Jadi apabila Maisarah ni pulang, Nabi SAW dah pulang ke kota Mekah, Sayyidah Khadijah pun nak minta report daripada Maisarah. Apa yang kau dapat daripada perjalanan ini? Maka Maisarah pun melaporkanlah kepada Sayyidatina Khadijah bahawasanya Nabi kita Rasulullah SAW dijumpai oleh seorang rahib. Orang rahib itu bertanya kepada Maisarah, siapakah yang duduk di bawah pohon itu yang mana melebihi purnama sekalian bintang? Maksudnya apa? Maksudnya berseri-seri, bersinar-sinar orang yang duduk di jauh itu. Maka Maisarah pun mengatakan, ini lelaki daripada keluarga yang mulia daripada tanah haram. Itulah keluarga baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai keluarga yang mulia dalam tanah haram. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maka rahib pun berkata, tidak seseorang yang duduk di bawah pohon ini melainkan seorang nabi ataupun rasul. Ditanya lagi, orang rahib tu tanya lagi, ada tak pada matanya merah yang tak berpisah darinya? Jadi ada kat kawasan matanya tu ada merah yang tak hilang pun. Maka jawab Maisarah ini, ada. Maka berkata rahib itu, ini adalah Nabi yang terakhir. Beruntunglah yang membenarkannya. Beruntunglah yang beriman pada Nabi yang terakhir itu. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan Maisarah dengan rahib itu lagi, satu ketika dia membincangkan, masa itu rahib bersama Maisarah, berlaku ada perselisihan dalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu jual beli ada perselisihan. Datang orang tu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpahlah engkau kepada Tuhan Lat dan Uzzah. Lat dan Uzzahnya apa? Jadi Lat dan Uzzahnya adalah tuhan-tuhan yang zaman jahiliyah yang dibuat daripada batu, ya. Jadi mereka selalu menggunakan sebagai bersumpah Wallat wal Uzzah. Aku bersumpah dengan Lat dan Uzzah. Tapi apa dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, aku tak akan bersumpah dengan keduanya itu. Masya Allah. Maka rahib ni pun dapat berita ni, demi Allah, inilah seorang Nabi.
Beruntunglah kami dengan adanya dia bersama di pasar kami. Masya Allah. Jadi rahib ni pun rasa happy. Ada orang macam gini. Yang mana Nabi dikatakan akan menjadi Nabi akhir zaman datang ke bumi Syam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi oleh Maisarah bahawasanya awan yang sentiasa melindungi Nabi SAW daripada kepanasan. Jadi macam mana Maisarah dapat rasa? Biasalah kalau dah duduk sama-sama, jalan sama-sama, rasa cool je, rasa redup je, tak kena matahari. Jadi di situ Maisarah pun dapat rasa Nabi kita Rasulullah SAW bukan orang biasa. Dan begitu juga Maisarah berkata lagi, untanya sangat patuh kepada Nabi SAW. Jadi patuh tu maksudnya apa? Maksud macam faham apa yang Nabi SAW cakap, apa yang Nabi SAW perintahkan, sehingga kan batu pun lembut apabila dipijak baginda SAW. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antara mukjizat Nabi kita Rasulullah SAW. Bahkan waktu ketika Nabi SAW di Taif, Nabi SAW pergi ke sana untuk berdakwah. Kemudian orang kafir Taif cuba, waktu Nabi SAW tengah rehat, mereka tolak batu dari atas, letak batu tu jatuh berguling sampai terkena baginda SAW. Tapi lihat-lihat, bila terkena Nabi SAW, ada bekas lekuk. Kerana apa? Dia melembut bila kena Nabi SAW. Macam apa? Macam bantal lah. Kita bantal terkena kita tak rasa sakit. Jadi begitu, batu pun bila terkena Nabi SAW, mereka melembutkan dirinya. Bahkan bukan hanya kepada baginda SAW mereka melembutkan, bahkan kepada unta baginda SAW pun mereka melembutkan. Masya Allah. Jadi saya Alhamdulillah kemarin sempat pergi ke Syria. Di situ ada sebuah masjid yang seorang rahib dan bertemu Nabi SAW, dan dalam masjid itu ada bekas tempat duduknya unta Nabi SAW. Dan begitu pun juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, si Maisarah pun beritahu kepada Sayyidatina Khadijah akhlaknya yang sangat baik. Kalau dia jual beli, dia akan bilang kalau ada perkara yang cacat, perkara yang tak baik kepada barang yang dia jual tu, supaya tak berlakunya khianat, tak berlakunya kezaliman dalam jual beli itu. Masya Allah. Jadi apa yang berlaku para jemaah dirahmati Allah? Bila Sayyidatina Khadijah mendengarkan kisahnya yang sangat baik, kisahnya yang sangat mulia, yang agung akhlaknya itu, mula Sayyidatina Khadijah tertarik kepada baginda SAW. Mulalah rasa sayang kepada baginda SAW. Jadi apa yang Sayyidatina Khadijah melakukan? Perintahkanlah temannya, iaitulah Nafisah binti Ma'mun, untuk merisik Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatina Nafisah ni pun datanglah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kau tak nak kahwin lagi ke? Jadi Nabi SAW menjawab, siapalah nak aku ni, harta pun tak ada, keluarga pun tak ada. Jadi di situ Sayyidatina Nafisah mengatakan apa? Apa kata kalau ada orang tu yang bernikah, ada orang tu yang nak nikah dengan kau, adakah kau nak terima? Nabi SAW tanya, siapakah dia? Jadi orang ni pun kata Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Jadi apa Nabi SAW kata? Aku ni tak punya apa-apa. Bila kalau dah ada orang macam ni nak datang nak merisik aku, takkanlah aku nak menolaknya. Jadi di situ Nabi SAW terima pinangan Sayyidatina Khadijah dan hantar rombongannya, iaitulah Sayyidina Abi Talib, bawa rombongan meminang kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidatina Khadijah ni bukanlah seorang yang teruna, bahkan ianya sudah pernah berkahwin 2 kali sebelum dengan baginda kita Rasulullah SAW. Jadi suami yang pertamanya itulah Hindun bin Abu Halah, dan dikurniakan 1 cahaya mata, dan suami yang kedua iaitulah Atiq bin Aiz dan dikurniakan 2 cahaya mata. Masya Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Sayyidatina Khadijah suka sayang kepada Nabi SAW bukan sebab rupa, bukan sebab harta, tapi sebab apa?
sebab akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi sebab apa? Keistimewaan yang telah dilihati ataupun diberitahu oleh Maisarah kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi di sini dalam hatinya tak adalah nak letak Zida ni nak jadi nabi lah, aku takutlah kalau nabi ni nabi yang terpesong ke apa ke. Tak ada. Bila dengarkan cerita kisah-kisah yang mulia mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, terus hatinya terpikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini apa dia? Yang pertama sekali, iaitulah wanita yang pertama yang dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidatina Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nikah lagi dengan sesiapa. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nikah dengan Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nikah juga dengan sesiapa. Sampailah wafatnya Sayyidatina Khadijah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah. Masya-Allah. Jadi lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidah Khadijah berapa lama? Dalam 24 tahun. 24 tahun sama Sayyidatina Khadijah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga Sayyidatina Khadijah dikatakan wanita yang pertama beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ia Nabi SAW dibantu daripada hartanya, daripada moralnya. Jadi Nabi SAW kalau nak keluar berdakwah, Sayyidatina Khadijah kata, janganlah bang, orang dah kecoh-kecoh, orang dah bising duduk rumah je. Tak ada. Sayyidatina Khadijah letakkan semangat pada baginda SAW. Pergilah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW solat, Sayyidatina Khadijah pun bangun untuk solat bersama baginda SAW. Kalau Nabi SAW dalam kesusahan, Sayyidatina Khadijah pun datang untuk melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah isteri yang sangat disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu para jemaah dirahmati Allah, Sayyidatina Khadijah wanita termulia dalam alam ini, dan itulah yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Penghulu keselian wanita di dunia ini adalah ada 4 orang penghulu sekalian wanita di dunia ini. Iaitulah yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, dan yang ketiga Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat iaitulah Asyah binti Imran, isterinya Firaun. Jadi para malaikat apabila masuk ke syurga, mereka nampak satu cahaya yang sangat cantik, terus sujud kepada cahaya itu. Kemudian diperintahkan, cahaya itu kata bangun. Kita bukan Tuhan. Jadi malaikat pun kata, korang ni siapa kalau korang tak Tuhan? Kenapa korang sangat cantik, sangat indah? Kita ni bidadari. Jadi bidadari. Malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih cantik daripada bidadari ini? Jadi Allah pun mengatakan, ada. Itulah ketua bidadari-bidadari. Siapakah ketua bidadari itu? Itulah 4 orang tadi. Masya Allah. Ya. Jadi begitu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah dikurnia semua anak-anak Nabi SAW daripada Sayyidatina Khadijah, melainkan Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Jadi anak-anak Nabi siapa dia? Yang pertama sekali Nabi SAW digelarkan sebagai Abul Qasim. Itulah anaknya yang pertama, Qasim. Dan kemudian yang kedua Abdullah. Dan yang ketiga Zainab. 4 Ruqayyah. Dan yang kelima Kalthum, Ummu Kalthum. Dan yang keenam Fatimatul Zahra. Yang mana kita sentiasa mendengarkan kisah Sayyidatina Fatimatul Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara juga Nabi SAW tak pernah lupa akan kasih sayangnya kepada Sayyidatina Khadijah dan keluarganya serta kawan-kawannya. Bila Nabi SAW melakukan sembelih, iaitulah seperti kurban Adha, Nabi sembelihkan korbannya, Nabi SAW niatkan, hadiahkan untuk keluarga Sayyidatina Khadijah, untuk Sayyidatina Khadijah, keluarga-keluarganya, bahkan kawan-kawan Sayyidah Khadijah pun Nabi SAW buatkan untuk mereka. Masya Allah. Inilah mendatangkan jealous kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa Nabi SAW buatkan untuk Sayyidah Khadijah, untuk keluarga dia, untuk adik-beradik dia, untuk kawan-kawan dia? Ramai betul Nabi SAW buatkan, bahkan hanya untuk Sayyidah Khadijah saja.
Jadi di sini Sayyidah Khadijah Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, aku telah dikurniakan cinta kepadanya, maka aku cinta kepada yang mencintainya. Masya Allah. Masya Allah. Itulah cinta baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan, di mana Sayyidah Khadijah dikurniakan daripada Allah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun cinta kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah. Dan begitu juga Nabi SAW selalu mendoakannya, selalu beristighfar untuknya dan berbicara perihal Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi macam kita lah para jemaah dirahmati Allah. Kita ni kalau ibu bapa kita meninggal, adik-beradik kita yang dah meninggal, boleh ke kita nak istighfar untuk dorang? Boleh ke kita nak buat korbankan untuk dorang? Ni Nabi SAW sendiri lakukannya. Untuk apa? Untuk Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, istighfarkan untuk dia. Sampaikan pahala Quran untuk Sayyidah Khadijah. Itulah yang dicontohi oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sehingga Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah tersangat cemburu dan berkata, tidaklah dia melainkan seorang yang dah tua, dan Allah sudah gantikan yang lebih baik dan muda untuk kau ya Rasulullah. Itulah Sayyidah Aisyah. Maka terus Nabi SAW sangat marah. Nabi SAW bersumpah, demi Allah, Allah tidak pernah gantikan aku dengan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Dialah yang telah beriman kepadaku ketika manusia semua mengkufuriku. Dialah yang telah membenarkanku ketika semua manusia mendustakan, tak nak percaya akan berdakwahku. Dialah yang telah membantuku dengan hartanya ketika manusia semua mengharamkan hartanya daripada aku. Allah telah kurniakan aku anak-anaknya, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dengan aku tidak mempunyai isteri yang lain. Masya Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat syukurnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam kita ni dah lama hidup dengan isteri kita, tahu-tahu alamak sibuk pula nak cari orang lain. Jadi di sini inilah yang mana kita harus mempelajari daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang telah beriman kepadaku ketika manusia mengkufuriku. Maaf, ini daripada hadis tadi. Dan satu ketika Sayyidina Jibril pun datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan, gembirakanlah Khadijah dengan rumah dalam syurga dari permata, tidak ada penat dan lelah. Masya Allah. Jadi ini berita gembira kepada Sayyidah Khadijah. Jadi maksudnya ni apa? Sayyidah Khadijah di antara mereka yang masuk syurga, confirm masuk syurga. Kalau kita biasa dengar 10 asyara mubasyirin bil jannah, semua orang 10 orang yang dah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga. Jadi tak termasuk 10 orang ni, siapa dia? Itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam itulah Sayyidatina Khadijah yang sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam senang dan susahnya, tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu kaum Quraisy memulaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulaukan Bani Hashim, Sayyidatina Khadijah tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah dengar tadi 3 tahun sebelum hijrah wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi sebelum 3 tahun itu apa yang terjadi? 3 tahun umat Islam dalam keadaan kebuluran, kelaparan, yang disekat daripada jual beli, disekat daripada berkahwin dengan orang-orang Arab, disekat daripada bisnes dan sebagainya. Jadi di sini Sayyidatina Khadijah, dia bukan daripada keluarga Bani Hashim, bukan daripada keluarga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim, tapi dia tetap
serta dengan Nabi SAW. Tetap bersama-sama umat Islam. Aku kena kelaparan pun tak apalah. Aku nak tetap sebelah di sisi suamiku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah para jemaah dirahmati Allah. Maka Sayyidatina Khadijah pun wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan. Jadi hari ke-11 tu bila? Malam inilah iaitulah tanggal wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah Sayyidina Khadijah wafat waktu Nabi SAW 10 tahun kenabiannya dan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah pada umur Sayyidatina Khadijah 65 tahun. Masya Allah, ya. Jadi itulah perempuan yang sebaik-baik wanita, yang mana yang sangat disayangi, dikasihi oleh baginda kita Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW sentiasa memuji akan isterinya Sayyidatina Khadijah, sehingga kan satu ketika Nabi SAW memuji Sayyidah Aisyah tengah angkat pinggan ni, dia jatuhkan, tapi Nabi SAW tak kecil hati dengan Sayyidah Aisyah sebab sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi begitu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila maka marilah sama-sama kita mendengarkan sambungan daripada maulid kita, insya-Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحديث الأول عن بفع المدافق ولسان قرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نور بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى أرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى أرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Sayyidatina Khadijah menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidatina Khadijah dikelilingi oleh keluarganya, anak-anaknya dan suaminya, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah Sayyidatina Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasulullah. Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah kalau aku sebagai isterimu belum dapat berbakti kepadamu." Kemudian Sayyidatina Khadijah pun memanggil kepada Sayyidah Fatimah dengan nada yang perlahan mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai anakku, wahai putriku, tolonglah mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan serbannya yang biasa yang dia menggunakan untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Maka di situ para jemaah dirahmati Allah,
kita lihat bagaimana sifat malunya Sayyidatina Khadijah kepada suaminya, bahkan suaminya ada di depan mata, tapi malunya Sayyidatina Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Fatimah pun membilanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayahku, wahai ayahku, ibu bonda dah mengatakan begini. Maka Nabi pun terperanjat, wahai isteriku Khadijah, sungguh Allah telah menitipkan salam kepadamu. Allah telah mengurniakan salamnya kepadamu dan telah bersiapkan tempatmu di syurga. Janganlah bimbang. Engkau telah kurniakan macam-macam kepada umat Islam. Engkau telah berikan seluruh kekayaanmu kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulnya. Takkan kau hanya minta sekadar serban aku sahaja? Itulah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengalirkan air mata di depan Sayyidatina Khadijah. Maka pada saat itu Jibril pun datang mengetuk pintu Nabi dan membawakan, dia itulah membawakan kain kapan, 5 set of kain kapan, di mana Jibril pun beritahulah kain kapan yang pertama ini untuk Sayyidatina Khadijah, dan kain kapan kedua untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain kapan ketiga untuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kain kapan yang keempat untuk Sayyidina Ali, dan kain kapan yang kelima untuk Sayyidina Hasan. Kemudian Jibril pun diam dan menangis. Dan maka Nabi SAW bertanya, bagaimana Sayyidina Husain? Jibril pun diam menangis. Maka di situlah Jibril pun mengatakan, kerana Sayyidina Husain akan meninggal tanpa memakaikan kain kapan, kerana meninggal dalam syahid. Jadi begitu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Khadijah Az-Zahra, dialah perempuan yang telah keluarkan segala hartanya untuk umat Islam, telah korbankan dirinya, jiwanya untuk umat Islam, sehingga kan satu ketika waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat dalam rumahnya Sayyidatina Khadijah sedang susukan anaknya Fatimah. Kemudian Nabi pun angkatlah Fatimah, letaklah di tempat katilnya, dan kemudian Nabi pun baring di atas pahanya Sayyidatina Khadijah. Dalam Nabi terlelap, di situ tiba-tiba mengalir air mata Sayyidah Khadijah. Nabi pun bertanya, wahai Khadijah, kenapa? Adakah kau menyesal kahwin dengan aku? Adakah kau menyesal kerana kau harus keluarkan semua harta kau untuk aku, untuk Islam? Adakah kau menyesal? Maka Sayyidatina Khadijah jawab Nabi SAW, tidak, aku tidak menyesal ya Rasulullah. Aku bimbang. Kalau aku sekarang dah tak ada apa untuk dikeluarkan, bagaimana untuk aku nak infakkan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan dia pun beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sekiranya kalau kau dah tak dapatkan apa-apa harta untuk membuatkan perjalananmu untuk sampaikan ke sebelah tempat, iaitulah sembrang lautan, jadi kalau kau dah tak ada pohon-pohon, kalau kau dah tak ada apa-apa untuk dapat sembrang, maka kau koriklah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku untuk meneruskan perjalananmu untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayangnya kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sayangnya kepada kita semua, sanggup keluarkan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri korbankan untuk Nabi SAW teruskan dakwah agar kita semua dapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi di situlah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kurniakan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri sebaik Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dialah sebaik-baik wanita, ummul mukminin, ibu kepada sekalian umat yang beriman.
iman. Jadi kita sentiasalah apabila kita berselawat atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk kita sebut wa ala alihi wa ashabihi ajmain, kepada sekalian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian sahabat-sahabatnya semua. Kerana tanpa usaha mereka, tanpa pengorbanan mereka, Islam tak sampai kepada kita. Jadi kita syukur kepada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Selama ini kami tak menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Selama ini kami lupa akan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami lupa akan pengorbanan ibunda kami Sayyidatina Khadijah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk hidupkan Islam dalam hati kami ya Allah. Hidupkan Islam dalam diri kami ya Allah, hidupkan Islam dalam anak-anak kami ya Allah, untuk hidupkan Islam dalam isteri kami ya Allah, untuk hidupkan Islam dalam ahli keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah, agar kami mudah mendapatkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. لا توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. ما لها قد أنفقته ولقاه وهبته دثرته زملته هونت عنه صعابا. تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. قد حب الله بشرى وعلت ذكرا وفخرا سعيدت دنيا وخيرا أسلمت قبل الصحابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. إن في الجنات قصرا بخديجة وهي أحرى وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة. نتوسل بالحبابة والبتول
المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة عشرات طه نبينا انجبت منه البنينا والكثيرة طيبين وبها سارت شعابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah kurnianya, hanya dengan taufik hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk hadir majlis pada petang ini, pada waktu yang penuh barakah, pada tempat yang penuh barakah, pada bulan yang penuh barakah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Abdul Alim Siddiq. Pada waktu yang penuh barakah dilepas asar, di antara waktu asar dan waktu maghrib itu ada doa yang mustajab, maka ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Terlebih-lebih lagi pada bulan yang sangat-sangat mulia, bulan Ramadan yang mulia, tetamu yang penuh barakah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkatan majlis ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, pada bulan yang penuh barakah ini ya Allah, kami mohon satu saja ya Allah, kau hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, kau ampunkanlah segala kemaksiatan kelalaian kami ya Allah, kau maafkanlah segala kesilapan-kesilapan kami ya Allah, kau ampunkanlah segala dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami hadir di sini demi cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami hadir kerana cinta kepada ibunda kami Sayyidatina Khadijah alaiha salam ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan kecintaan ini ya Allah, dengan keberkatan kerinduan ini ya Allah, kau masukkanlah kami sama-sama dalam syurga Firdaus nanti ya Allah, berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita ambil kesempatan dalam majlis bertawassul kita kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Terlebih lagi kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul juga dengan bulan Ramadan yang mubarak. Mari sama-sama kita berzikir dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan kita memperbanyakkan 4 perkara. 2 perkara itu mendapatkan redha Allah. 2 lagi perkara kita akan perlukan nanti di hari kiamat. Yang pertama, syahadah, menaiki saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon syurga, dan yang keempat, mohon perlepasan daripada api neraka. Mari sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan awalnya sepertiga pertama itu adalah rahmah sepenuhnya, sepertiga yang kedua adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya, dan sepertiga yang terakhir itu adalah perlepasan daripada api neraka. Kita diajarkan oleh para ulama daripada malam 1 hingga ke 10 Ramadan untuk kita banyakkan baca Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita bacakan sebulat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Allahumma rahimin. Allahumma arhamni ya arhamar 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 rahimin. InsyaAllah mulai setelah maghrib kita disunahkan, kita dianjurkan untuk teruskan baca bacaan zikir untuk sepertiga kedua dalam bulan Ramadan, iaitu Allahumma ghfir dunubi ya rabbal alamin. Allahumma ghfir dunubi ya rabbal alamin hinggalah ke 20 Ramadan. Kemudian yang terakhir ada doanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung dengan rahmat Allah sekalian, petang ini kita dapat duduk dalam satu majlis setelah asar bulan Ramadan untuk memperingati haul Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, tidak ada apa-apa bila kita niatkan bila hadir, melainkan kita niatkan hadir majlis ini adalah untuk mensucikan hati ini, mensucikan diri ini daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, segala kemaksiatan dan kelalaian kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila kita mendengar perjuangan ibunda kita Sayyidatina Khadijah alaiha salam, sepatutnya kita bermuhasabah, kita lihat kembali bagaimana penat lelahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kita Sayyidatina Khadijah, pengorbanan mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Namun apabila agama Islam telah pun tersebar kepada kita, kita ini dilahirkan terus, alhamdulillah dilahirkan terus dalam keadaan Islam. Kadang-kadang nikmat itu kalau kita tak nampak prosesnya, kadang-kadang kurang pengharapan, kurang penghargaan kita. Appreciation level kita makin kurang sekiranya kita tak tahu the amount of effort that was put yang diletakkan oleh Sayyidatina Khadijah, oleh baginda Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para ahli bait Nabi SAW. Kita dah dengarkan tadi kisah tadi Ustaz Fawaz sebutkan tentang 5 kain kapan yang malaikat Jibril turunkan. Yang pertama untuk Sayyidatina Khadijah, yang kedua untuk Sayyidina Nabi SAW, ketiga Sayyidah Fatimah, keempat Sayyidina Ali, dan kelima Sayyidina Hasan. Kadang-kadang kita terlepas cerita tentang Sayyidina Husain, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bagaimana perjuangan ahli bait baginda Nabi SAW memperjuangkan Islam.
Kenapa Sayyidina Hussein tak diberikan kafan? Kerana beliau dipancung kepala dan badannya, dipisahkan kepala daripada badannya. Kemudian kepalanya daripada Karbala bawa pergi ke Syam, kemudian bawa pergi Baitul Maqdis, kemudian akhirnya di Mesir. Dan badannya tetap di Karbala. Poin yang ingin disampaikan tuan-tuan dan puan sekalian, betapa besar perjuangan baginda Nabi SAW. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para ahli bait Nabi SAW. Tapi malangnya bila sampai pada kita tuan-tuan dan puan sekalian, kerana mudahnya Islam sampai pada kita, kerana mudahnya kita dibesarkan dalam persekitaran keislaman, daripada kemudahan itu membawa kepada keselesaan. Dan kita teringat pesanan untuk guru kita almarhum Ayanda Ustaz Tengku Mak Fauzi kata, apabila terjadi keselesaan, bila ada kemudahan, kita akan mula selesa. Bila dah mula selesa, kita akan mula lalai. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan wazakirhum bi ayamillah, ingatkan tentang hari-hari ini, ingatkan tentang haul Sayyidatina Khadijah, ingatkan tentang haul sekian-sekian, haul Badar nanti akan datang minggu depan, haul Sayyidina ahli Badar. Bila ada majlis-majlis seperti ini tuan-tuan dan puan sekalian, tujuannya satu, untuk ingatkan kita tentang hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. To remind us sebab apa yang telah para sahabat telah lalui, isteri-isteri baginda Nabi SAW telah lalui, perjuangan-perjuangan mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua teman-teman tujuan satu, untuk memperingatkan kita. Jadi teman-teman sekalian, tujuannya yang pertama untuk penghapusan dosa. Yang kedua untuk kita memperingati perjuangan-perjuangan mereka. Yang ketiga ni paling penting. Ketiga ni teman-teman sekalian, bila kita pulang nanti ke rumah, siapakah kita yang baru bila kita berhadir majlis ini. Kita tak nak balik ke rumah dalam keadaan yang sama sebelum kita datang majlis. Maka sama-sama kita niatkan, ya Allah, saksikanlah aku hadir majlis haul Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Ya Allah, aku niat, ya Allah, aku nak jadi suami yang terbaik untuk isteriku. Yang isteri-isteri pun kita berazam, aku nak jadi isteri yang terbaik untuk suamiku. Kadang-kadang kita suami ni teman-teman sekalian, kita letak expectation, kita kata aku nak isteri yang the best, aku nak isteri yang paling baik. Kita letak ekspektasi yang tinggi-tinggi begitu, tapi kita lupa kita pun kena jadi suami yang terbaik. Seperti Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila dia baru jadi ketua, baru jadi khalifah, rakyat semua demand, engkau jadilah khalifah yang terbaik, jadilah khalifah yang terbaik. Khalifah Umar Abdul Aziz pun kata, kalau engkau nak aku jadi raja yang baik, raja yang terbaik, engkau mesti jadi rakyat yang terbaik juga. Kalau kau nak aku jadi khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, kau mesti jadi rakyat seperti rakyatnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau kau nak aku jadi seperti baginda Nabi SAW, engkau harus menjadi seperti para sahabat. Sama juga kita kiaskan teman-teman sekalian, kita nak isteri kita jadi antara isteri yang terbaik, kita juga mesti jadi suami yang terbaik. Tok guru kita sebutkan, nama amalan ini, nama sunnah ini, namanya adalah husnul taba'ul. Husnul taba'ul tu kita panggil sifat kesuamian ataupun menjadi suami yang baik itu teman-teman sekalian, itu adalah sunnah yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Dan juga isteri menjadi husnul tabaul juga menjadi isteri yang baik untuk baginda, untuk suami-suaminya. Teman-teman rahmati sekalian, Tok Gira selalu berpesan bahawa rumah kita itu adalah headquarter. Di luar rumah itu adalah medan pertempuran. Apabila suami keluar mencari nafkah, suami keluar bekerja, suami keluar berdakwah dan sebagainya, dia akan pulang kepada headquartersnya. Jadi kepentingan headquarters itu ada sakinah, mawaddah dan rahmat, itu sangat-sangat penting. Headquarters tu mesti istiqrar, headquarters tu mesti stable, headquarters tu mesti emotionally stable. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan sekalian, adalah apa yang kita boleh pelajari adalah kewajipan para isteri adalah untuk sama-sama mendukung suaminya dalam dakwahnya, mendukung suaminya dalam pekerjaannya, mendukung suaminya dalam apa sahaja perkara yang disebutkan. Sehingga kan diriwayatkan tuan-tuan dan puan sekalian, mudah untuk para isteri untuk masuk ke dalam syurga. Di antaranya ada beberapa 4 amalan ini yang mana kalau seorang isteri itu menjaga amalan-amalan ini, mudah untuk dia masuk ke dalam syurga. Yang pertama, solat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, menjaga kesuciannya, kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mudah untuk para isteri untuk masuk ke dalam syurga. Begitu juga para suami tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita niatkan beri nafkah, kita niatkan untuk berjuang untuk keluarga kita tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka kesimpulan bagi majlis kita pada hari ini, kita nak pulang dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita nak pulang menjadi suami yang terbaik, bapa yang terbaik, datuk yang terbaik. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan majlis ini, dengan keberkatan Maulidun Nabi Muhammad SAW, dengan keberkatan haul Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala amalan-amalan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ini, ya Allah, kurniakanlah kami syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus ke mahallul qiyam insya-Allah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حاملا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. اشراق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم بغراد، واستضيئوا بجمالي بقى في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفك، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد، إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جلد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني حمد جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رأفته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى حسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين فأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعات والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okay, InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang kita boleh siap-siap di kawasan untuk berbuka. Jadi insyaAllah dalam kita siap-siap itu janganlah lupa untuk kita sentiasa berzikir seperti tadi amalan yang 4 perkara yang harus kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membacakannya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.